tak tahu ke? Adik kamu mana makan petai. Kan adik pernah cakap bau dia busuk, dia tak suka. Ya ke mak? Apa kata mak masak ayam masak lemak. Yang tu favourite Angah. Dah lama dah Angah tak makan ayam masak lemak mak. Hei Ngah, kau lupa ke Ngah? Along mana makan masak lemak. Along kan tak suka pedas-pedas. Betul mak, Along tak suka pedas. Makanan yang kau minta ni semua usahakan mak. Nanti kalau dia sakit perut, risaulah mak. Lagipun nanti tak ada siapa nak makan. Ya ke mak? Tak apalah mak, mak masak je lah apa-apa mak. Mak masak semua sedap. Lagipun mak nak masak salmon masak kicap, favourite adik. Lepas tu kan mak nak masak something simple, wagyu rendang. Sedapnya mak. Itu favourite Along juga. Mak harap sangatlah dia orang suka. Okey mak, sedap tu mak. Long adik mesti suka. Lagipun Angah pergi beli air tebu, roti john, pergi beli kuih pelita sekali Along nak pelita. Tapi mak, Along adik tengah tak buat apa-apa. Suruhlah dia orang. Apa kamu cakap? Kamu jangan melawan cakap mak Kau punya syurga ni bawah kaki aku. Kau pergi? Okey mak. Angah pergi. Okey. Buah punya budak. Aku selalu kena macam ni. Mak selalu masak makanan favourite dia orang je. Jaranglah mak nak masak untuk aku. Mak sampai sekarang tak tahu favourite makanan aku apa. Tak apalah Syafiqah, tulang kau anak tengah kan. Kau sabar je okey? Kau kuat kan?